Okey. Okey, kita terus subjek minggu ke-12 kita. Minggu yang sebelum ni saya dah cerita tentang macam mana untuk penyediaan kes jenayah part 1 dan part 2. Tuan-tuan boleh tengok balik di YouTube, channel YouTube yang saya dah sediakan link. Dan saya pun dah bagi tahu kalau ada persoalan berkaitan dengan apa tajuk, boleh terus tanya. Kalau tak ada persoalan, boleh ambil poin-poin penting dan standby untuk soalan final. Sebelum kita mula, saya kena beritahu dulu. Untuk soalan final, dua-dua subjek, saya buat lebih kurang 5 soalan. Tuan-tuan kena jawab semua. Tapi setiap 5 soalan tu saya dah pecahkan kepada uh, anak-anak dia. Maksudnya, bukanlah satu soalan tu 10 markah, tak. Satu soalan tu saya pecahkan kepada, mungkin ada soalan yang 4 markah, ada soalan yang 3 markah, ada soalan yang 2 markah. So taklah berat sangat. Maksudnya taklah terlalu berat, kecuali kajian kes. Kajian kes dia markah dia sedikit banyak. Soalan yang tak berkaitan kajian kes yang memerlukan kepada pendapat apa critical thinking tuan-tuan, itu saya dah pecahkan kepada beberapa markah yang bersesuaian lah. Nanti jawab je lah. Okay. So untuk minggu ni, untuk tajuk ni kita nak belajar untuk tengok macam Untuk mana kajian kes, pengenalan kes kita je. nak jawab apa? Macam mana, Amir? Kajian kes jawab macam mana? Maksudnya, Kajian uh, kes saya akan bagi saya scenario. bagi situasi. Saya bagi situasi, saya nak tuan-tuan selesaikan situasi tu. Ah, untuk subjek advokasi. Advokasi ada kajian kes. Pengurusan firma saya tak ingat ada ke tak kajian kes. Um, tapi memang rasa ada satu soalan saya sediakan untuk kajian kes. Saya bagi situasi, you kena selesaikan situasi tu. So itu je lah dia punya markah dia besar sikit. Yang lain semua 3, 2, 4, 5 macam tu je lah. Ah, okay. So jawab je lah. Kalau boleh jangan tinggal kosong lah. Jangan tinggal kosong. At least jawab je mana yang termampu, mana yang ingat. Nanti pandailah saya bagi markah. Right? Right. Untuk minggu minggu ni kita nak belajar untuk pendengaran kes jenayah. Okay. Untuk isu kes jenayah ni dia berbeza dengan kes mal. Okay. Kes jenayah ni dia ada pertuduhan dan perbicaraan macam apa langkah utama dia, hujahan dari sudut fakta dan kesimpulan dia dan keputusan hakim. Apa perintah rasmi yang mahkamah akan keluarkan kalau kata satu-satu kes itu dilepas dan dibebaskan ataupun di, disabitkan bersalah oleh pihak mahkamah. Right? Okay. Eh, okay, kita tengok dulu pendahuluan. Okay, pendahuluan uh, untuk kes-kes jenayah di Mahkamah Syariah ni, dia lebih kurang je macam kes mal, cuma dia menggunakan enakmen tata cara jenayah, enakmen kesalahan jenayah dan enakmen keterangan Mahkamah Syariah. 3 benda yang digunakan lah. Anak-anak malan tak banyak guna. Tapi 3 ni memang akan sentiasa digunakan dalam kes jenayah syariah. Okay? Maknanya itu adalah panduan asas bila melibatkan perbicaraan kes jenayah. Apa matlamat dia? Matlamat dia pastilah yang pertamanya untuk tegakkan keadilan. Ini secara teorinya lah Amir dengan Ain. Tapi secara practicality-nya, sorry to say lah, saya nampak, ini pendapat saya. Okay? Dan pendapat saya ini tidak mewakili mana-mana peguam yang ada dalam apa Pahang maupun dalam Malaysia. Saya kena disclaimer awal, takut nanti korang bawa pula pendapat aku ni keluar kan. Okay. Saya nampak secara atas kertasnya betul memang nak menegakkan keadilan. Tapi secara atas padangnya saya masih tidak nampak uh, benda tu ke situ. Dia lebih kepada uh, isunya aku nak pastikan engkau ni disabitkan bersalah. Faham tak? Faham tak mas? Faham tak ayat saya? Bila dia dah mulakan kes jenayah di mahkamah, dia orang nak make sure yang
kau ni sebagai OKT ataupun orang kena tuduh, akhir pada kes tu disabitkan bersalah. Itu mindset pihak pendakwaan yang saya nampak. Bukan nak kalau nak tegakkan keadilan, dia mesti ada satu prinsip. Dia tak boleh letakkan, orang kata, uh, awal OKT dimasukkan ke kandang tertuduh, kau dah dikira bersalah, ataupun engkau paksa OKT tu untuk mengaku bersalah untuk cepatkan proceeding. Tak boleh. Layanan dia tu kalau dalam salah. Dia dia dah ada pemikiran, dia dah ada, orang kata, kita panggil pre-judgment. Pre-judgment. Dia dah ada pre-judgment. Contoh isu yang paling mudah, kita ambil isu paling mudah lah, kesalahan khaluat. Kesalahan khaluat, dia tak macam kesalahan persediaan untuk melakukan persetubuhan haram. Berbeza. Eh? Kesalahan untuk persediaan melakukan persetubuhan haram ni lebih kepada berzina lah. Tapi kesalahan khaluat ialah kesalahan yang melibatkan tata susila. Maknanya melibatkan isu kita ni duduk berduaan dengan orang yang kita bukan muhrim kita lah. Okay? Tapi bila dibawa ke mahkamah, pihak pendakwaan dia dah ada satu tanggapan, engkau dah bersalah bila aku tangkap, bila aku dakwa kau di mahkamah. Sebab tu saya kata isu menegakkan keadilan ni saya masih belum nampak secara jelas matlamat ni dalam tim pendakwaan. Sebab saya di tim pembelaan, mestilah saya kena tengok. Sebab kita nak bantu pihak mahkamah. Tapi cara tim pendakwaan conduct the procedure, more like dia nak, aku nak kena pastikan kau bersalah je di akhir ni. Faham tak? Tu yang pertama. Yang kedua, melindungi hak tertuduh. Maknanya apabila seorang tertuduh itu dihadapkan ke mahkamah, hak dia adalah untuk membela diri dan hak dia untuk mendapatkan satu prosiding perbicaraan yang adil. Sebab itulah adanya peguam pembela, peguam pasukan pembelaan. Bukan hanya di mahkamah sivil, tapi di mahkamah syariah pun ada untuk kes-kes jenayah syariah. Ah, yang ketiga, untuk pastikan proses yang telus. Maksudnya, apabila satu kes tu didengar di hadapan hakim, lagi-lagi hakim yang betul-betul membaca undang-undang, betul-betul memahami hukum syarak. Bukan nak kata ada hakim tak faham undang-undang, tak. Tapi ada hakim yang memang betul-betul dia study phrase by phrase, frasa demi frasa, peruntukan dalam undang-undang tu. Ada hakim dia lebih menggunakan pengalaman dia. Dia tak fokus sangat kepada peruntukan dalam undang-undang. Dia gunakan pengalaman dia untuk uh, membuat keputusan tentang kes. Oh, okay, lama dah ada begini, awak mengaku je lah salah, tak boleh. Saya lagi suka bila perbicaraan berkenaan dengan kes jenayah itu dibuat di hadapan hakim yang memang bila kita sebut dengan izin yang arif, saya mohon pihak mahkamah merujuk kepada Seksyen 32 Enamen Kesalahan Jenayah Syariah. Kejap peguam, saya buka. Saya suka jenis hakim macam tu. Dia buka, okey peguam kenapa dengan seksyen ni? Okey, kita pun jelas. Dalam peruntukan tu yang Arif, dah jelaskan. Jelaskan apa tu peguam? Jelaskan berkenaan dengan mana-mana orang. Pun yang Arif kata, okey betul, mana-mana orang. Jadi kita pun cerita pada mahkamah berdasarkan kepada peruntukan undang-undang. Saya suka hakim macam tu. Dia bersama dengan kita untuk sama-sama melihat undang-undang. Barulah kita akan dapat menegakkan keadilan. Dan benda tu saya tak nampak lagi dalam tim pihak pendakwaan setakat saya pernah ada pengalaman bicara dengan diorang lah. Setakat ni dah 2-3 kali. Saya tak nampak lagi benda tu. Mungkin saya tak tahulah orang nak kata saya ni hati tertutup ke apa benda ke. Tapi saya tak nampak lagi. Betul, saya tak nampak. Tak tahulah kalau tiba-tiba Amir ada pengalaman bos Amir bawa ke jenayah. Amir kata, elok je. Mungkin dia berbeza. Tapi pandangan saya nampak tidak. Belum lagi. Okay. So sebab tu saya kata kebanyakan kes-kes jenayah syariah kita di Malaysia ni dia kebanyakannya berbentuk takzir lah. Maknanya walaupun apa contoh minum arak, berzina dan khaluat dan sebagainya itu semua melibatkan orang kata hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah. Berapa betul kata bila kita nak bercerita berkenaan dengan isu hukuman ni,
Nak bercerita dengan orang luar yang bukan dalam bidang kita, macam Ain dalam bidang kita lah, cuma Ain tak berhenti lagi. Amir dah memang dalam bidang kita. Dia susah. Orang awam dia takkan faham. Dia akan rasa macam apalah hukuman dekat mahkamah syariah ni. Apa zina baru RM3,000. Sedangkan benda tu adalah kuasa pemerintah. Pemerintah kita siapa? Bukan hakim. Pemerintah kita ialah sultan, sultan negeri yang beri kuasa kepada ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN. Diorang ni yang berkuasa untuk menggubal, meminda. Sebab tu uh, kerajaan kita melalui apa? Ini bukan cerita politik, ini maknanya apa usaha kerajaan kita? Salah satunya adalah cuba untuk menaik tarafkan hukuman dalam kesalahan jenayah syariah daripada RM3,000 ataupun RM5,000 ataupun RM1,000 naik terus kepada RM100,000. Tapi benda ni kena selari dengan Perlembagaan Persekutuan Undang-Undang Tertinggi kita. Kena pastikan tidak bercanggah. Kalau nak bercanggah, kena ubah dulu Perlembagaan Persekutuan. Baru boleh benda tu orang kata tak berlawanan dengan Perlembagaan Persekutuan. Sebab dalam Perlembagaan Persekutuan kita, dia dah bagi tahu dia ada satu perkara yang bagi tahu. Saya tak ingat perkara berapa, tapi perkara tu menjelaskan mana-mana undang-undang yang berlawanan dengan undang-undang yang wujud dalam Perlembagaan Persekutuan ini, dia akan terbatal setakat mana yang berlawanan. Maknanya kalaulah undang-undang syariah kita ini berjaya dinaik tarafkan hukumannya daripada sebat ke apa 6 kali sebatan kan? 6 kali sebatan RM5,000, 3 tahun penjara dinaikkan kepada 100 kali sebatan, RM100,000 dan 100 tahun penjara. Kalaulah benda itu tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan, boleh digubal. Tapi kalau bercanggah, maknanya dalam Perlembagaan Persekutuan di bawah peruntukan kanun kesesaan ataupun undang jenayah, kata tiga hukuman yang nak dibuat oleh Mahkamah Syariah ini berlawanan dengan di Mahkamah Sivil. Tak boleh, biarkan terbatal. Faham tak setakat ni? Boleh faham tak? Boleh ikut tak? Ambil dengan Ain. Faham? Faham, faham. So benda-benda macam tu yang kita sebagai practitioner, khususnya Amir lah practitioner, dan Ain satu hari nanti akan jadi practitioner juga. Kita kena fahamkan masyarakat. Okey, kena bagi tahu pada masyarakat kita. Susahnya kita nak gubal ni kalau pemerintah kita sendiri yang tak ada effort. Benda tu. Okey? Yap. Okey. Pertuduhan dan perbicaraan. Okey. Pertuduhan dan perbicaraan. Apabila OKT dibawa ke mahkamah, benda pertama yang akan berlaku adalah OKT akan dibacakan pertuduhan di hadapan hakim. Dia akan dibacakan secara berdepan. Sebab tu kalau Amir tengok ke, bila Amir pernah tengok ke jenayah, Amir bicara kat court. Benar? Nah kan? Okay. Kalau Amir tengok, perasan tak pendaftar akan datang dekat OKT dan dibacakan pertuduhan depan OKT. Betul. Dia kata baca atas kertas. Dalam file tu kan? Okay. Ha. So itulah sebenarnya adalah prosedur. Dia kena baca pertuduhan tu berdepan betul dengan kita, berdepan. Dia tak boleh baca daripada tempat dia duduk, tak boleh baca dekat dengan pendakwa, tak boleh. Dia kena pergi depan tertuduh, okey. Kena bagi tahu apa kesalahan dia, apa apa dihukum bawah seksyen mana kalau dia mengaku salah, apa dia punya kesan dia punya pengakuan salah dia, dia kena bagi tahu benda tu. Ah, di itu dia baca pertuduhan. Okey. Bila okey dia dah baca pertuduhan, mahkamah akan tanya pendirian, tak mengaku salah ke, tak mengaku salah. Ha, yang penting dia kena faham dulu. Dia kena faham dulu dia dituduh bawah kesalahan apa. Kalau dia tak faham, tanggungjawab pihak mahkamah kena fahamkan dia. Saya pernah ada satu kes, bukan kes saya lah, kes yang saya tengok jenayah. Dia tak faham pertuduhan tu. Mungkin sebab dia tak sekolah ke benda. Pihak pendaftar mahkamah kena fahamkan dia. Kena fahamkan dia sebelum pihak pendakwa membacakan fakta kes. Sebelum mahkamah serahkan kepada pihak pendakwa untuk bacakan fakta kes penuh, dia kena biarkan tertuduh tu faham dulu dia punya pertuduhan. Dia kena tahu dulu apa kesan dia kalau mengaku salah,
Apa kesan dia kalau dia tak mengaku salah, dia nak kena buat apa dan sebagainya. Faham? Okey. Yang kedua, kalaulah kata mahkamah dah bagi ruang, kita tuduh macam mana, awak nak mengaku salah ke? Ya, saya nak mengaku salah. Mahkamah akan buat terus penghakiman selepas pihak OKT membuat satu mitigasi. Mitigasi ni ialah rayuan. Rayuan untuk peringanan hukuman. Ha, maknanya dia bagi tahulah, ya, apa kamu nak bagi tahu pada mahkamah ni? Saya mohon untuk mahkamah kurangkan hukuman saya, ketepikan penjara ataupun kurangkan hukuman. Sebab apa mahkamah akan tanya. So KT kena bagi tahu sebab saya ni sekarang tengah, dia kena bagi tahu lah segala sebab yang munasabah untuk mahkamah ambil kira supaya mahkamah boleh meringankan hukuman dia. Kalau bagi tahu sebab saja je saya nak minta kurang, tak boleh. Diskaun lah sikit lah dia. Dia buat macam kawan. Ada ya pernah. Tapi lama lah dia buat macam kawan. Dia macam borak dengan kawan. Memang mahkamah bagi awak hukuman paling paling tinggi. Kalau 3,000 tu saya rasa mungkin 2008, 2009 tak lari. Tapi kalau kita bagi tahu pertama yang hari ni saya dah insaf. Kata dah insaf, saya tak buat dah kesalahan ni. Saya ada tanggungan, saya ada mak yang tengah sakit contoh, saya ada hutang dan sebagainya. Jadi kalau pihak mahkamah kenakan hukuman yang berat pada saya, kenakan penjara dan sebagainya, saya tak boleh nak membayar dan akhirnya saya akan meringkuk dalam penjara contoh kan. So mahkamah akan ambil kira benda-benda macam tu untuk dia pertimbangkan. Bukan kata dia mesti bagi kurang, tak, tapi dia boleh pertimbangkan. Sebab tu sebelum mahkamah menjatuhkan hukuman, dia ada perkataan atas budi bicara pihak mahkamah. Perkataan budi bicara ni mahal, tahu tahu ni. Sangat mahal. Dalam mahkamah, perkataan budi bicara pihak mahkamah ni sangat mahal. Dia tidak boleh digunakan secara sewenang-wenangnya. Mahkamah akan gunakan budi bicara dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Contoh macam kes jenayah. Bila ada pengakuan salah dan pengakuan salah tu disertai dengan rayuan untuk peringanan hukuman, kat situlah mahkamah akan gunakan budi bicara dia. Ada hakim, dia tak ada guna budi bicara, dia kata bagi dia, kalau aku kurangkan hukuman, ni contoh hakim di KL. Saya tak nak sebut lah. Tapi ada satu hakim di KL ni, dia memang kalau kes jenayah dengan dia, awak jangan harap dah dapat kurang ni. Dia kalau 3,000, 2008, 2009 tu biasa je dia bagi. Ataupun dia bagi max je 3,000. Kalau 5,000, 4,008, 4,009 tu biasa. Sebab Memang bagi ikut dia, buku lah tu. apa dia? Memang ikut buku lah. Dia tu kan, bukan ikut buku. Dia kata, bagi dia, kalau aku kurangkan hukuman, kalau aku kurang hukuman, dia akan buat balik. Dia pegang macam tu. Dia akan buat balik dan dia takkan insaf. Jadi sebab tu dia akan bagi hukuman yang paling tinggi. Ni Tapi tu adalah John ada, mana boleh hakim ada yang tu seorang kan. hakim, ada seorang hakim di KL tu lah, memang memang takalan kes depan dia memang takut lah. Tak Okay. lah, tu kan orang sangka. Maknanya benda belum tahu lagi. Dia dah judge awal-awal. Dia kalau ikutkan dah kira macam prejudgment, tapi Ha. kebiasaannya kalau yang macam tu pesalah yang buat kesalahan berulang. Faham tak? Berulang je lah. Tapi kalau kesalahan kali pertama, dia kena nyatakan, OKT kena nyatakan. Ini kesalahan kali pertama, saya dah insaf, saya tak buat dah. Lepas tu kena kena sebelum masuk buat apa, kalau lah kita ada klien jadi nak merayu macam tu, kena bagi tahu siap-siap. Kenapa kita nak bagi dia, nak minta peringanan hukuman dan sebagainya. Faham tak? Okey. Itu yang pertama. Kedua, kalaulah OKT tak mengaku bersalah, apa akan berlaku? Prosiding bicara penuh akan dimulakan. Dan pihak pendakwaan perlu buktikan kes itu sebenarnya bukan melampaui keraguan munasabah. Perlu buktikan kes itu ada prima facie. Ini yang ini yang Ain tanya hari itu, apa tu prima facie? Kalau kes tu ada melampaui keraguan munasabah, kes tu boleh dilepas dan dibebaskan. Sebab dia ada doubt. Tapi kalau prima facie ni maknanya dia nak wujudkan kes dulu. Nak wujudkan bahawa elemen untuk kesalahan itu ada dalam dalam perbicaraan tu. Faham tak? Ain mana terkeluar Rasulullah. Maksudnya dia satu perbicaraan penuh lah kan untuk prima facie ni kan. Dia perbicaraan penuh. Dia memang perbicaraan penuh. Cumanya uh,
dia akan jadi dua proceeding. Ada proceeding lah. Maksudnya Ha. satu untuk settle sampai dapat promosisi. Kalau ada, teruskan ke perbicaraan yang Yang untuk seterusnya lah. pembelaan. Untuk pembelaan. Hmm. Ya Ain mana ni Ain? Banyak tengok Ain tak ada dah ni. Hilang. Dia hilang Ya. sebabnya dia yang tanya soalan pasal isu privasi ni. So kalau dia tak ada kan macam pelik pula. Ya kan kalau belum kan dah kena tangkap dengan Majlis Agama Islam. Lepas tu Okay, yang uh, tangkap bukan Majlis Agama Islam ni. Yang tangkap adalah Pegawai Pokok Kuasa Agama, PPA. yelah PPA tu kan. Kan dia akan bawa pergi Jabat Agama Islam kan untuk kertas borang semua tu lah isi kan. Hmm. Daftar pemula kan. Time tu dia lantik lawyer boleh ke? Boleh? Sebab kes tak dibawa ke mahkamah lagi. Boleh? Semasa di bila bila OKT ditangkap sahaja, masa tu OKT bukan kita bukan panggil OKT. Sebelum dia bawa ke mahkamah, status ni adalah OYDS. OYS, orang yang disyaki. Ha. Masa tu dia dah boleh bagi tahu pada pihak PPA kata saya nak buat satu panggilan kepada lawyer saya. Dan lawyer tu tak semestinya lawyer syar'i. Dia tak ada kata lawyer syar'i ke lawyer civil tak ada. Lawyer sahaja. Maksudnya dia boleh je call lawyer civil dan dia boleh je call lawyer syar'i. Tapi untuk kes jenayah syariah ni biasanya orang akan rujuk lawyer syar'i lah. Dan lawyer, Maksudnya macam mana orang tu boleh call lawyer biasa kalau orang tak ada kelayakan untuk praktik kat mahkamah syariah? dia tak ada kelayakan untuk praktis dalam court. Untuk di pejabat apa jumpa dengan PPA apa semua tu tak ada isu. Kalau dia ada Oh, pengetahuan, kalau lawyer tu sendiri ada pengetahuan tentang prosedur undang-undang jenayah syariah, dia boleh je datang pada waktu tu sebab hak OYDS pada ketika sistem tu adalah untuk diwakili oleh diwakili. peguam. Faham? Tapi Oh, bila di maksudnya mahkamah, masa di mahkamah barulah dia kena pastikan lawyer tu ada lesen peguam syar'i. yalah tapi contoh kan dia ketangkap lepas tu kita tak wakalah lagi boleh kita bertindak ke? Tak Boleh, boleh kan? boleh sebab wakalah ni yang kita sign wakalah, kalau dalam kes jenayah, jenayah tak ada borang khas untuk wakalah ni. Amir kena faham. Untuk Hmm? kes jenayah, kalaulah dia dah terdesak sangat, dia kata, ya Arif, saya nak lantik lawyer kat belakang. Contoh, Amir ada kat belakang. Saya nak lantik lawyer belakang jadi peguam saya. Sebab ni kan. Mahkamah boleh terus tanya, betul ke peguam nak ni? Masa tu kita boleh cakap, benar ya Arif, klien nak lantik saya. Boleh, wakalah on the spot. Tak. Maksudnya dia tak ada wakalah khas. Dia Faham? tak ada borang, tak ada borang wakalah. Maksudnya kalau dilantik secara lisan pun, maknanya dia kata saya nama ni OKT apa orang kena tuduh dan alamat apa semua dengan ini Itu melantik tak jadi Tuan satu Amir pertikaian untuk ke? Macam orang boleh pertikaikan macam apa bukti dia nanti kau? Kau ada nanti orang lain ke? Ha. tak ada dia di dalam kerja macam ni sebab dalam tata cara jenayah dia tidak ada satu jadual khas, jadual untuk borang, jadual untuk pembayaran. Jadi untuk kes jenayah ni dia dia special sikit berbanding kes mal. Boleh je dilantik orang tu, tapi kebiasaannya klien bila dah lantik lawyer tu, dia tak adalah tukar lawyer lain. Belum berlaku lagi lah. Sebab dia tahu dah kalau tukar lawyer lain sekarang, lawyer yang baru tu tak 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 lain. kes. Yalah. Benda tu yang Bayar tambah. ya, faham tak? Oh, maksudnya memang boleh lah. Mana kita dia okey, dia ketangkap lepas tu dalam masa sama dia call untuk diwakili, kita pergi je tindak sebagai dia punya ni. Boleh, tak ada masalah. Tak ada isu. Oh, Kalau dia tanya, apa bukti tuan dilantik? Saya datang. Itu bukti dia. Bukti Amir datang jumpa pejabat agama tu, itulah bukti dilantik. Faham tak? faham. Kalau dah tu kalau contoh pegawai agama tu kata mana bukti kita cakap oh saya datang ni betul tak boleh mana boleh situ semua cakap mulut je. Tak, Macam mana kita kalau dia nak kata, okey, kuatkan kita sekarang punya ni? kehadiran kita dekat dia kena tengok balik kepada satu perlembagaan persekutuan hak seseorang untuk diwakili peguam. Kedua dalam enakmen tata cara jenayah pun sama ada bagi tahu. Dalam dua-dua ni satu lagi dalam kanun kesaan. Saya tak ingat section apa tapi ada. Tiga benda ni saja dah cukup menguatkan bahawa
Kau tak perlu sign apa-apa dokumen pun untuk nanti peguam. As long as peguam tu datang dan dia perkenalkan diri, saya adalah peguam kepada ni. Tuan kalau nak berurusan, boleh berurusan dengan saya. Cukup. Benda tu dah crystal clear. Sebab tu bila macam contoh klien saya yang kena tangkap dan dibawa ke pejabat agama waktu malam, benda pertama ialah dia call saya. Bila dia call saya tak boleh nak datang. Contoh saya dekat Temeluk, klien dekat Kuantan, saya tak boleh datang, saya akan minta kaunselor di Kuantan pergi ke pejabat agama untuk jumpa dengan pihak pegawai yang berkaitan untuk bincang. Dia tak boleh pertikaikan apa dia orang ni dilantik apa semua. Sebab dia datang tu dah menunjukkan bukti dia adalah peguam yang dilantik oleh OKT, OADS. Hmm. Faham tak? Sebab tu dia ada hak untuk membuat panggilan. Bila ditangkap dia ada hak untuk membuat panggilan. Satu panggilan kepada peguam, peguam ataupun orang yang dia percaya boleh bantu dia lah. Faham tak? Maksudnya walaupun kes boleh daftar kat mahkamah, kita boleh tindak sebagai lawyer dia lah. Boleh. Untuk Kemal dia lain sikit. Kemal ni sebabnya dia melibatkan prosedur. Dia ada borang untuk wakalah Nyatakan jelas peguam. kan. Dia dah ada dalam tata cara mal dia dah ada borang untuk wakalah peguam, borang untuk pemfailan itu ini. Jenayah tak ada borang. Tapi still kena buat wakalah ke sebenarnya? Kalau tak buat wakalah pun benda tu tak jejaskan prosedur pun. Kita buat Yelah, tapi wakalah kalau tu sekadar biasanya formality. formality lah. Formality betul. Maknanya nampaklah ada prosedur tu sikit kita buat kerja. Nampak macam sebab klien bayar kan. Nampaklah Ha, kita buat kerja macam tu je lah. betul Okay. lah, faham. Alright. Yang kedua, yang tadi yang pertama, yang kedua, okay, berkenaan dengan perjalanan perbicaraan. Okay. Bila bila kes dah dimulakan, biasanya pihak pendakwaan akan mulakan kes dan dia akan bawa dia punya bukti lah, bukti melalui saksi lah. Kebiasaannya dia akan bawa um, saksi yang menangkap ataupun yang berada pada tempat kejadian semasa tangkapan. Itu satu, dengan dokumen. Dokumen ni apa-apa dokumen yang mereka berjaya bawa ataupun rampas. Dan setiap bukti itu, kalau kes di mahkamah syariah ni, dia tak perlu sampai tahap yakin. Tak silap saya, dia sekadar sampai tahap ghalu batu zan ataupun zon, tak silap ni. Mana Boleh batu tak zon. terlampau tinggi sangat tahap untuk apa kita punya ni. Cuma untuk kes-kes tertentu, contoh yang melibatkan ajaran sesat, yang itu perlu sampai tahap meyakinkan pihak Yakin. mahkamah. Kalau kes yang melibatkan tata susila, macam kes haluat, kes ni apa semua, dia kena pastikan sampai tahap yang kedua selepas yakin tu je. Maksudnya tak perlulah sampai ni kan. Dia kalau paling rendah kalau batu zon lah kan. Paling rendah dia punya tahap ni kan, pembuktian tu kan. Yakin memang tahap dia paling tinggi. Mungkin jenayah dia beratnya adalah sebab prinsip al-bayyinah alal mudda'i tu ni. Maksudnya beban untuk buktikan tu terletak pada orang yang mendakwa. Pihak pendakwaan lah dia kena buktikan elemen dalam kes jenayah itu dipenuhi. Sebab tu dia kena bawa saksi-saksi yang relevan, dokumen-dokumen yang relevan. Yang mana bila dia bagi keterangan di mahkamah saksi-saksi dia tu, pihak peguam bela yang mewakili OKT ada chance untuk cross check ataupun kita panggil cross exam kepada saksi-saksi yang dibawa oleh pihak pendakwa. Dan kena faham proceeding untuk pihak pendakwa kemukakan saksi ni dia tak macam Kemal. Dia akan kemukakan pada hari kejadian. Hari kejadian baru dia bagi tahu ni saksi saya. Dia macam tu. Jangan terkejut tiba-tiba hari kejadian tak bagi tahu pun bawa saksi tak. Dia hari kejadian baru bagi tahu kalau kes jenayah ni. Hari kejadian dia baru kita panggil penzahiran saksi. Ni saksi saya ni. Dia pun tunjuk saksi-saksi dia. Kita pun terkejut. Jangan. Dia tak Maknanya kan, kalau contoh lah, kita kan, oh, untuk saksi saya ni, saya memohon untuk dipanggil PPA nombor 1. Tak terkejut PPA tu. biasa dia dah briefing awal. Tak lah, bukan. Kita berlawan. Kenapa pula terkejut? Tak lah kan, tiba-tiba, kenapa saya jadi saksi orang lawan pula?
Boleh Maksudnya ke tak. jadi saksi pihak-pihak lawan dengan pihak sama di saksi yang sama? Oh, tu tak boleh. Dia bila kita dah panggil dia, kalau pendakwa dah panggil dia untuk saksi pendakwaan, dia tak boleh jadi saksi pihak pembelaan. Kan sebab dia soal balas semua dah kan. Sebab kita ada peluang untuk soal balas saksi tu. Okey, tapi jelah contoh in case pendakwaan dia tak panggil PPA yang lain kan. Ha. Kita nak panggil PPA yang dikatakan terlibat sekali Itu on the spot. boleh boleh kita jadikan dia saksi pihak pembelaan, tapi kita kena buat secara formality. Kena kena mohon untuk dikeluarkan sepina juga. Ah, Faham? Cuma dia tak ada borang khas lah macam saya cakap. Jenayah ni tak ada borang khas. Kita just gunakan formality yang ada dalam tata cara Mal. hukum tu dibawa ke uh, jenayah. Dia jenayah syariah ke civil sekali rasanya. Civil mesti ada kan. Civil dia bawah kanun kesaan. Dia ada. Kan? Maknanya kita jenayah syariah yang ada lapse Jenayah dia syariah lah. ni kita masih banyak kelompongan lagi ni. Saya cakap terang-terang lah, kita masih banyak kelompongan. Setakat saya buat tadi research ni masih banyak kelompongan berbanding dengan kes jenayah sibul. Kes jenayah sibul dia ada kanun kesesaan, tata cara jenayah, penal code, dia ada banyak dia punya peruntukan-peruntukan kita. Tapi dalam kes jenayah syariah ni kita hanya ada enakmen kesalahan jenayah, enakmen tata cara jenayah. Itu pun cedok daripada enakmen daripada tata cara jenayah sibul. Faham? Faham? Okay. Ini dah sudah perbicaraan proceeding untuk perjalanan perbicaraan lah. Alright. Kedua, kes pembelaan. Okay, kalaulah kata, ini baru menjawab kepada isu tadi. Kalaulah kata kes tu dijalankan bicara dan bicara-bicara sekali mahkamah kata ada prima facie. Jadi bila prima facie itu wujud dalam kes yang dijalankan, tertuduh tu boleh untuk bagi keterangan secara bersumpah. Maknanya dia masuk dalam kandang, dia akan sumpah bagi tahu saya punya dia punya keterangan. Itu satu. Kedua, dia boleh sediakan saksi. Dia panggil saksi dia. Ketiga, dia kena bagi bukti untuk sokong. Dia follow the flow. Bagi keterangan secara bersumpah dulu, panggil saksi dia, kemudian dia bawa bukti yang berkaitan untuk menyokong dia punya keterangan dia. Okay, ini kalau di pihak pembelaan ataupun pihak OKT lah. Okay. Okey, pemeriksaan balas. Pemeriksaan balas ni sebenarnya kalau betul-betul kita menguasai skill untuk cross exam ni, memang kes kita, memang selanjutnya pihak lawan akan takut dengan kita. Tu je. Pihak penawar akan takut dengan kita. Sebab dia tahu dah kalau lawyer ni buat cross, mesti aku punya saksi aku ke laut. Contoh ke laut. Sebab kita nak mencabar kredibiliti saksi tu. Dia cakap sedap lah. Dia cerita dengan depan pendakwa sedap lah. Bila kena cross, kita tanya tu tak tahu, tanya ni tak ingat, tanya tu lupa. Faham tak? Bila tu maknanya, bila dia jawab macam tu, maknanya dia punya credential dia, credibility dia sebagai saksi dah tercabar. Faham tak? Tercabar Faham? tu maknanya dah boleh diragui lah. Dan bila diragui, masuk poin keempat, kita akan masuk dalam hujahan. Hujahan biasanya secara silang. Silang ni maknanya biasanya akan dimulakan oleh pihak pendakwaan. Kita Tanya tu. kelas. Kemudian baru pihak pendakwaan tutup. Kalaulah pihak pendakwaan masa hujahan penutup pihak pendakwaan tu kita rasa ada lagi yang perlu kita balas, kita akan buat hujahan lisan di akhir semasa sebelum pendengaran keputusan nanti. Faham tak? Dalam masa yang sama silang. Silang dia tarikh berbeza. Dia akan mula dengan pendakwaan dulu. Maknanya pendakwa akan ambil dalam masa 1 bulan, 1 bulan setengah. Kemudian kita akan bagi tahu kita nak sediakan ujian balas tu dalam masa 2 bulan contoh ataupun sebulan lebih. Lepas tu pendakwa akan balas balik dalam masa sebulan setengah, lebih kurang dalam 3 ke 4 bulan untuk ujian saja. Kemudian bulan keempat untuk kata apa? Penutup. Penutup tu maknanya untuk dengar keputusan lah. Bila dengar keputusan kita tengok dalam ujian penutup pihak pendakwaan kita rasa macam kena balas balik ujah lisan ujah penutup pendakwa ni. Pak, kita pun apa lagi? Masa hari yang sepatutnya dengan keputusan, kita bangun, kita kata, ya Arif, saya ada sedikit lagi ujahan secara lisan yang saya nak kemukakan. Sebab saya melihat kepada ujahan penutup pendakwa ni, ada benda yang perlu saya jawab.
Boleh. Ni, ujian secara sekaligus tak kan? Macam mana? Ujian yang masa sekaligus lah. Maksudnya, filekan dua-dua sekali dalam masa yang sama. Tak, tak. Dia takkan file dalam masa yang sama. Macam mal ada eh. Mal kita panggil ujian serentak. Ha. Jenayah Oh, tak ada. Jenayah takkan berlaku ujian serentak. Jenayah dia takkan berlaku ujian serentak. Kalau berlaku ujian serentak, dia jadi masalah lah. oh, tak boleh nak lawan lah kan. Tak boleh nak. Tak boleh nak determine apa isu dia nak dibincangkan. Faham tak? Ha, ha, ha. Okay. Faham eh? Ujahan. Ni ujahan ni lah. Benda yang kita panggil benda yang penting. Benda yang penting untuk hakim bila dia dengar proceeding bicara daripada awal sampai akhir, which is proceeding bicara tu takkan berjalan dalam masa satu hari, akan ditangguh dari 1 bulan ke 1 bulan sampailah kepada proceeding penutup sebelum keputusan untuk prima facie. Kita kena pandu yang Arif untuk yakinkan bahawa kes tu tak ada prima facie ataupun perlu dilepas dan dibebaskan. Dan kita kena masukkan hujah tu secara bertulis. Yang mana dalam hujahan tu kita kena masukkan kalau boleh carilah contoh kes yang berkaitan dengan situasi anak guam kita dituduhkan di mahkamah. Jangan bawa kes-kes yang tak berkaitan. Kalau kes tu sampai peringkat rayuan sekalipun, bawalah dalam kita punya apa hujahan kita supaya mahkamah boleh timbang tara. Sebab mahkamah ni kalau kita cerita bab hukum syarak dan undang-undang saja, tak ada presiden kes, dia anggap macam dia boleh buat keputusan yang baru. Tapi bila ada contoh kes yang kita bawa dan kita lampirkan, maka mahkamah akan serba sedikit terikat. Terikat untuk buat satu keputusan lain. Bila dia tengok, oh ni macam kes yang aku tengah dengar ni, dia kena follow. Dia kena baca. Sebab tu jadi hakim ni dia kena baca banyak. Banyak membaca alasan penghakiman, banyak membaca apa apa jurnal hukum dan sebagainya. Sebab dia kena bersedia untuk buat satu keputusan yang mana keputusan tu sama ada keputusan tu akan memberi keadilan kepada pihak-pihak ataupun sebaliknya. Faham? Okay? Okay, fokus hujahan pihak pendakwa. Dia nak kena pastikan kesalahan tertuduh itu berlaku tanpa ada sebarang keraguan yang munasabah. Bila ada sedikit saja keraguan, kat situlah mahkamah akan tolak ataupun buang kes tu. Dan pihak pendakwaan dia kena susun elemen tu bagi setiap kesalahan yang didakwa tu dan dia kena relate dengan bukti yang dibawa ke mahkamah. Dan kita sebagai peguam bila, ujian peguam bila, kita akan cuba timbulkan seberapa banyak keraguan yang munasabah untuk hakim fikirkan, untuk hakim timbang tara berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi yang dibawa oleh pihak pendakwaan dan juga bukti yang dikemukakan. Contoh, saksi pendakwa kita dah tahu dah biasanya ketua operasi, pegawai apa PPA dan sebagainya. Apa Ni, uh, apa kita tak siapa ada saksi. Kita ada saksi kan? macam mana Pembelaan ada saksi ke? pembelaan hanya akan saksi apabila kes itu dah melepasi prima facie. Kalau tak ada prima facie tak payah bawa saksi. Saksi di pihak pendakwaan. Ah, Saksi pembelaan contoh macam kes luar lah. ah, Siapa saksi dia? Saksi dia adalah pegawai penangkap dan ketua operasi. Pembelaan. Kalau pihak pembelaan, kalau kes kaluat, siapa yang tahu tentang kes tu ataupun biasanya contohlah kes kaluat itu berlaku di rumah kedai di hotel. Siapa yang tahu pihak-pihak tu pergi ke hotel sebelum tu? Itu saksi dia. Ataupun kalau tak ada saksi hanya bergantung kepada keterangan pihak-pihak semata-mata. Tapi itu walaupun saksi dia tak jadi syahadah kan. Dia jadi korinah je lah. Sebab dia bukan terlibat langsung eh. Dia kalau saksi pihak OKT dia akan jadi bukan korinah, dia akan jadi bayinah. Baik. Korinah ni dokumen. Korinah ni berkaitan dengan dokumen. Dia akan jadi bayinah. Dia bukan saksi secara langsung. Lah keterangan. Ha. Dia akan jadi bayinah. So
Kena kena bezakan itu dulu. Ha. Okey, itu ujahan di pihak peguam bela. Kita akan timbulkan keraguan sebanyak mungkin dalam ujahan untuk kita cabar bukti yang dibawa oleh pihak pendakwa, kredibiliti saksi dan juga prosedur yang dibuat oleh pihak pendakwa. Teratur ke tidak? Dia bila kes jenayah ni dia banyak bermain dengan prosedur sahaja. Dia bukan kata hukum syarak tu tak bermain, tapi uh, kita bermain dengan isu prosedur ni kerana kalau kau punya prosedur kau tersalah sikit, kes kau boleh kena buang. Kalau kes mal, kalau prosedur kau tersalah sikit pun, kes kau tak dibuang. Hanya perlu dibetulkan balik je prosedur. Hmm. Tapi kes jenayah, once kau salah prosedur, benda tu akan mengakibatkan efek yang sangat besar kepada kes yang dibawa di mahkamah. Kritis lah berpihak. Yes. Faham tak? Hmm. Faham. Okey. Next, keputusan hakim. Alright. Keputusan hakim, kita panggil satu judgement lah. Judgement yang akan tentukan sama ada OKT itu bersalah ataupun tidak. Okey. Uh, Bila hakim tu berjaya ataupun pihak pendakwa berjaya sabitkan ataupun berjaya membuktikan elemen dalam kesalahan di bawah seksyen itu dipenuhi dan sebagainya, uh, tertuduh tu dia akan disabitkan dengan kesalahan tersebut dan dia akan dikenakan hukuman. Tapi kalau kes itu digagal ataupun dia tak berjaya wujudkan elemen, dia akan dilepaskan tanpa sebarang pembelaan. Lepas terus, tutup buku. Lepas tu selepas daripada itu, pihak pendakwaan akan buat rayuan. Sebab tu biasanya kalau jenayah ni kalau dah lepas di peringkat pertama, kita akan advise pada klien jangan suka dulu. Kita akan suruh klien kata cooling period dulu 14 hari. Sebab biasanya lepas dalam masa 14 hari pihak pendakwaan memang akan masuk rayuan kalau dia tak lepas kes di peringkat awal lah. Faham? Hmm. Okay. Okey, apa jenis keputusan di mahkamah? Pertama, bebas, lepas dan bebas. Ni maknanya prima facie tak berjaya dipenuhi. Ni kalau pendakwa gagal buktikan kes. Dia punya kes dia tu ada doubt sana sini, lompong sana sini. Mahkamah buang terus kes dia. Kedua, sabitan bersalah. Ni kalau kes tu berjaya disabitkan dan berjaya dipenuhi elemen dan dia berjaya meyakinkan hakim untuk peringkat prima facie dan juga pembelaan. Okey. Perintah bersyarat. Perintah bersyarat ni maknanya hukuman tu berbentuk denda ataupun penjara yang bersyarat ataupun ditangguhkan. Maksudnya biasanya perintah ni ditangguhkan tu sebab ada berlaku isu semakan ataupun rayuan. Dia tak puas hati dengan dia punya keputusan, dia buat semakan ataupun rayuan kepada mahkamah atas. Faham tak? Faham. Okey. Benda tu dia boleh boleh ditangguhkan. Kita panggil stay of execution. Pelaksanaan tu ditangguhkan. Okey, apa jenis hukuman? Hukuman kalau di mahkamah syariah setakat ni kita belum buat lagi hukuman hudud kita ataupun kisos tak ada. Kita semuanya hukuman berbentuk takzir. Hukuman yang ditentukan oleh pemerintah dan tertakluk kepada budi bicara hakim. Ha. Tapi ada negeri yang ada hukuman hudud ataupun takzir yang memang dibuat khusus untuk mengangkat martabat hukum hudud ni. Contohnya di Terengganu. Terengganu kalau kami tengok yang terbaru adalah pesalah yang minum arak ke? Minum arak ke haluat? Haluat. Haluat. Ah, Yang disebat di khalayak ramai tu kan. betul. Kesalahan berulang. Sebab tu dia disebat di khalayak ramai. Faham tak? Dia dah dua kali kena tangkap. Kali ketiga. Tu yang kali ketiga tu hakim kata sebat depan orang. Bagi kau faham sikit. Kau buat lagi sekali, aku buat lagi. Tu maksudnya dia bukan prejudgment. Tapi untuk kesalahan berulang, dia tahu dah orang tu akan buat balik. Kira rekod. Lepas tu ada hakim dia kata kalau saya bagi awak hukuman rendah, dibimbangi. Dia tak katalah kata kau akan buat balik. Dibimbangi. Dia guna ayat dibimbangi. Pesalah tu akan buat lagi sekali.
Lepas tu biasanya kalau kesalahan berulang, dibuatlah bagilah hukuman paling berat. Faham? Ah, Okey, hak rayuan. Okey. Betul saya kata, apabila satu-satu prosedur dah selesai dan sama ada prosedur tu berjaya dilepaskan ataupun berjaya disabitkan oleh pihak mahkamah sebagai bersalah, kita ada hak untuk merayu. Merayu tu maknanya kita nak rayu untuk apa penghakiman itu disemak kembali ataupun kita nak rayu bahawa apa hukuman apa penghakiman yang dibuat oleh hakim itu uh, ada khilaf daripada mahkamah rendah pergi mahkamah tinggi, daripada mahkamah tinggi pergi ke mahkamah rayuan. Kita boleh buat rayuan terhadap keputusan sabitan, terhadap hukuman ataupun prosedur yang tak betul. Boleh. Tapi biasalah bila pergi rayuan ni, kos dia akan lagi tinggi dan kos dia akan lagi besar. Sebab kita nak merayu ni, kita banyak buat research. Kita tak pergi ke mahkamah. Kita tak ada bicara dah. Kita akan buat research je. Macam mana kita nak mengakas keputusan mahkamah terdahulu. Di ibarat macam kita ni lawan hakim. Bukan lawan pendakwa dah bila kita merayu ni. Kita lawan hakim. Hakim yang buat keputusan tu kita nak lawan. Ha. Tapi itu adalah hak OKT. Hak OKT yang dah disabitkan dengan hukuman tu. Faham tak? Alright? So kesimpulan dia untuk kes jenayah apa syariah ni dekat mahkamah syariah kita ni memang prinsip asas dia adalah untuk menegakkan keadilan berdasarkan kepada prinsip syariah dan undang-undang. Tapi realitinya macam saya bagi tahulah, saya masih belum nampak lagi secara realitinya. Tapi tak apa. Mungkin itu pandangan saya. Mungkin ke apa? Mungkin Amir berpandangan sebaliknya. Mungkin Amir bila Amir ada chance untuk bawa kes jenayah nanti Amir tengoklah sendiri macam mana tim penawaan kendalikan kes apa perbicaraan. Sebabnya bila melibatkan prosiding bicara jenayah khususnya, dia punya proses prosedur dia tu mesti ada sistematik sikit. Sebabnya kita nak pastikan hak OKT itu diberikan dengan seadilnya untuk membela diri ataupun untuk mendapatkan satu perbicaraan yang adil. Dan dari sudut pembuktian untuk kes jenayah, pendakwa bertanggungjawab sepenuhnya untuk buktikan kes itu tanpa ada sebarang keraguan. Dan keputusan mahkamah itu sendiri mestilah dibuat berdasarkan kepada keterangan saksi dan bukti-bukti yang dibawa dari sudut undang-undang dan hukum syarak. Hakim tak boleh buat keputusan di akhir berdasarkan kepada pengalaman kes dia, tak boleh. Masa bicara itu dia punya pasal lah sebab itu flaw dia. Tapi bila dia buat keputusan untuk prima facie dan sebagainya, dia mesti buat keputusan berdasarkan kepada fakta kes, berdasarkan kepada bukti yang dibawa oleh apa pendakwa dan juga pihak peguam bela. Sebab kena pastikan keadilan berkenaan dengan kes itu, siapa yang berhak dalam kes itu untuk mendapat keadilan. Adakah pihak pendakwaan untuk mendapatkan keadilan atau pihak OKT? OKT berhak untuk mendapatkan pembicaraan yang adil dan juga pembelaan kepada diri dia, tapi untuk diberi untuk mendapat apa untuk pastikan bahawa siapa yang berhak dalam satu-satu kes itu, itulah kena melalui prosedur bicara penuh. Lepas tu kita kena pastikan bahawa perbicaraan yang berlaku di antara pihak pendakwa dengan pihak OKT, OYDS lah, OYDS dan OKT ni berjalan dengan lancar dan juga adil. Sebabnya kalau OKT sendiri yang bawa kes tanpa nanti peguam jawabnya, habislah. Okay. Okay, so tamat untuk minggu ke-12. So tak sudah selesai dah. Minggu ke-12 kita sudah pun selesai. So macam mana? Amir ada lagi kat talian? Tengok Ain ada dah. line pula kacau hujan agaknya. Uh, Ain dah tak ada tapi tak apalah sebab saya dah record ni. Nanti saya upload kat apa link. Nanti tengok je lah balik. So setakat ni Amir ada persoalan tak berkenaan dengan topik minggu ni, minggu ke-12? Ya Allah tak ada.
Minggu depan, Jelah. minggu ke-13 13 dengan 14 Raya tu. Takkan buat kelas. Raya kan? Itulah saya Boleh nak, ke nak nak, buat? nak dapatkan um, kalau boleh nak bincang untuk kita anjak selepas raya lah. Lagi 2 minggu yang terakhir tu. Hmm. 2 minggu terakhir, minggu ke-13 dan minggu ke-14 tu kalau kita sambung pada final bila Tak pasti rasanya hujung bulan 4 awal bulan 5 rasanya. Hujung bulan 4 hujung bulan 3 awal bulan 4. Eh, Hujung bulan yang 4 bulan 3 hujung bulan 4 awal bulan 5 kalau tak silap. hujung bulan 4 Sekitar tu rasanya. 26, 26 bulan 4. Rasanya tak silap. Lepas tu hari-hari kerja rasanya. Hari Hari kerja. bekerja, okey. Ya. Ya.